Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada barisan pengurusan kanan yang dirahmati sekalian. Saya Amirul Ihsan bertindak sebagai jurutera keselamatan proses untuk projek ini. Hari ini saya ingin membentangkan hala tuju reka bentuk bagi fasiliti loji rawatan air baru kita. Tujuan utama pitching saya pada hari ini adalah untuk mendapatkan kelulusan dan sokongan penuh pihak pengurusan bagi menerapkan prinsip reka bentuk keselamatan intrinsik atau dalam bahasa Inggerisnya adalah Inherently Safer Design, ISD, dari hari pertama pelan loji kita dilukis. Pertama sekali, mari kita lihat faktor pembinaan loji rawatan air baru yang kita memerlukan keputusan strategik segera. Kita mesti menerima pakai prinsip reka bentuk yang sememangnya lebih selamat pada peringkat asas pelan tindakan lagi. Sebagai contoh, fasa pelan tindakan dan juga reka bentuk loji itu sendiri. Kemudian fasa kepada pembinaan loji rawatan air. Kemudian kita melihat kepada operasi yang boleh kekal selama 30 tahun terhadap loji rawatan air tersebut. Pengubahsuaian keselamatan yang dibuat sekarang di atas kertas adalah penentu realiti kepada operasi kekal loji tersebut. Untuk perbentangan ini, saya ingin memfokuskan kepada satu bahaya keselamatan proses yang paling kritikal di loji rawatan air, iaitu risiko kebocoran gas klorin toksik. Klorin adalah gas pembasmi kuman yang sangat beracun. Jika kita mengekalkan reka bentuk konvensional di mana puluhan silinder klorin disimpan di dalam bilik bertutup rapat, kita sedang mencipta satu perangkap maut. Sifat gas klorin adalah lebih berat daripada udara. Sekiranya berlaku kebocoran, gas ini tidak akan meruap ke atas, sebaliknya ia akan jatuh ke bawah yang mana boleh efek kepada lantai bilik tersebut. Jika isu ini tidak ditangani pada peringkat reka bentuk, kegagalan sistem pengalih udaraan akan menyebabkan pekerja kita terperangkap dalam kepungan asap toksik yang boleh meragut nyawa dalam masa beberapa minit sahaja. Malah, penyimpanan melebihi 10 tan metrik akan terus meletakkan loji kita di bawah pemerhatian ketat sebagai pasangan bahaya besar. Seperti yang saya maklumkan sebelum ini, yang mana gas klorin ini adalah jauh lebih berat daripada udara. Sekiranya berlaku kebocoran, ia tidak akan meresap ke atas ataupun diserap oleh pengudaraan di atas. Akan tetapi, ia akan berkumpul di atas lantai dan akan membanjiri bilik dengan cepat dan memerangkap pekerja dengan kepulan awan toksik dalam masa beberapa minit sahaja. Sekiranya kita menyimpan gas klorin berlebihan, ia akan mengundang penelitian kawal selia yang ketat, yang mana inventory yang melebihi 10 tan metrik akan dikategorikan sebagai pemasangan bahaya besar. Melalui reka bentuk keselamatan, kita boleh menyingkirkan pemboleh ubah kesilapan manusia dengan menggunakan 4 tunjang keselamatan intrinsik, iaitu yang pertama adalah menggantikan, kedua adalah meminimumkan, ketiga adalah menyederhanakan, kemudian nombor 4 adalah susun atur. Mari kita melihat prinsip pertama dalam reka bentuk keselamatan, iaitu prinsip penggantian. Langkah paling ideal adalah kita menggantikan terus gas klorin dengan sistem rawatan sinar ultraungu ataupun UV atau bahan kimia cecair seperti natrium hypochlorite. Jika tumpah, ia kekal sebagai cecair di lantai dan tidak menjadi awan gas beracun.
Tunjang kedua adalah meminimumkan ataupun minimize. Jika operasi masih memerlukan gas klorin, reka bentuk kita akan menghadkan penyimpanan kepada silinder kecil bersaiz 68 kilogram berbanding tangki 1000 kilo. Tunjang ketiga adalah penyederhanaan ataupun moderate. Secara kejuruteraannya, kita akan memasang alat penyedut vacuum secara terus pada kepala silinder. Sistem ini akan menyedut gas masuk ke paip, bukan menekannya. Jika paip pecah atau terputus secara tidak sengaja, pelepasan gas berhenti serta-merta kerana tiada lagi daya sedutan vacuum. Tunjang keempat adalah susun atologi. Bangunan bilik klorin ini akan direka bentuk secara separa terbuka ataupun open air dan diasingkan jauh dari bangunan pentadbiran supaya sebarang kebocoran kecil mudah dicairkan oleh peredaran udara semula jadi ataupun natural ventilation. Dengan meluluskan perubahan pelan tindakan struktur ini sekarang, kita dapat menghapuskan sepenuhnya 100% kebergantungan kita kepada prosedur manusia yang terdedah kepada kelemahan. Kita mengurangkan risiko kemudahan secara kekal kepada alat ataupun as low as reasonable practicable, serendah yang munasabah boleh dipraktikkan. Dengan meminda reka bentuk pelan tindakan hari ini merupakan strategi pengelakan kos yang besar, ia akan mencegah kejatuhan kewangan yang teruk akibat letupan kemudahan, pampasan mahkamah dan runtuhan reputasi syarikat akibat mengganggu bekalan air bersih negara. Kesimpulannya, pada pembentangan saya pada hari ini, kita memikul tanggungjawab besar untuk membekalkan air bersih. Tetapi nyawa warga kerja dan masyarakat sekitar tidak boleh dijadikan taruhan. Mencegah risiko dari akar umbinya di atas kertas pelan adalah jauh lebih berbaloi. Oleh itu, saya amat berharap pihak pengurusan dapat meluluskan dan mengutamakan ketetapan reka bentuk keselamatan intrinsik ini bagi fasa pembinaan loji kita. Mari kita jadikan loji rawatan air bukan sahaja cekap tetapi secara semula jadinya selamat. Terima kasih.